Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana, apa khabar hari ni? Sihat? So far, untuk seharian ni, buat apa je? Macam hari Khamis. Aha. Khamis saya tak ada kelas. Tak ada kelas. Jadi saya buat assignment lah apa yang patut settlekan. Dan banyak siapkan assignment dan keluar lah sekejap petang untuk jogging. Riadah lah petang. Jadi macam Ana cakap tadi, tak ada buat apalah. Dan Ana pun cakap buat assignment. Dan belah petang, riadah. Okay, itu berkenaan dengan aktiviti hari ni lah kan. So kiranya emosi anda untuk hari ni pun stabil. Kalau ikut skala? Skala dari 10 saya ambil 8 lah. Tinggi jugalah. 2 lagi tu disebabkan oleh assignment ke macam mana? Kita assignment lah. Assignment dan thesis. Sesi. Betul lah untuk STEM. Ana ni kan ambil ni kan. So kiranya itu perkongsian lah yang saya tanya kan. Okay, berkenaan dengan saya nak recap balik lah dengan sebelum ni, yang di mana sesi pertama kita ada berkenalan lah antara satu sama lain, di mana Ana pun ada berkongsi lah berkenaan dengan latar belakang pendidikan, mak ayah Ana, adik-beradik Ana, semua tu lah. Dan dalam sesi tu juga kita ada memberitahu dan Ana berkongsi lah berkenaan dengan hala tuju, dan hala tuju Ana untuk selepas intern ni lah ataupun selepas belajar ni. Dan Ana mengatakan bahawa Ana ada 3 pilihan, iaitu kalau dah habis intern sama ada kerja ataupun sambung di PLI ataupun ambil master lah kan. Dan itu yang kita bincang lah pada sesi lepas. Okay, seterusnya saya juga ingin memberitahulah berkenaan dengan kita punya sesi. Sesi kita terikat dengan etika kerahsiaan, di mana segala isu ataupun cerita yang dibincangkan dalam sesi ini hanya sampai di sini saja, antara kita dua sahaja yang tahu. Dan jikalau Ana terdengarlah isu ini di luar sesi, maka Ana bolehlah melaporkan pada penilai saya. Dan kita juga ada etika kerahsiaan lah, di mana segala isu yang dibincangkan tu akan habis di sini saja. Dan saya juga ingin beritahulah kepada Ana berkenaan dengan limitasi sesi, berkenaan dengan jikalau isu Ana ini melibatkan keselamatan ataupun melibatkan kecederaan antara Ana dengan saya bolehlah bawa isu ini keluar ataupun memberitahu kepada pihak ketiga untuk atas faktor keselamatan kita lah. Okay, seterusnya, sebelum ni, sesi lepas kita juga ada membincangkanlah berkenaan dengan minat kerjaya Ana, dan Ana memberitahu bahawa Ana ada tiga option lah kan yang saya bahaskan tadi. Dan saya pun ada memberitahu berkenaan dengan alat ujian, di mana pada sesi kali inilah kita akan buat alat ujian. Dan pada sejam yang lepas kita ada membincangkan berkenaan dengan keputusan alat inventory tu berkenaan dengan SDS, di mana yang kita ketahui lah berkenaan dengan isu ataupun minat kejayaan ni lah, antara tiga option tu kan. Dan yang paling tinggi yang kita boleh, orang cakap tu boleh bahaskan adalah berkenaan dengan apa orang cakap ESA tu kan, berkenaan dengan hexagon. Kalau ikutkan hexagon, paling tinggi Ana adalah ESA, iaitu E berkenaan dengan, boleh kita dekat sikit ke? Okay, kalau ikutkan ujian tadi lah kan, berkenaan dengan yang Ana buat tadi, berkenaan dengan E Ana adalah tinggi, iaitu enterprising, iaitu di mana gaya hidup Ana adalah dari segi enterprising ni membawa maksud kepada individu itu seorang yang extrovert.
Ana seorang yang extrovert ke? Macam Kalau ikutkan. dikatakan macam sesi lepas saya pernah cakap saya ada masa extrovert, ada masa introvert. Dan macam dari nak menunjukkan diri saya extrovert ni, saya macam banyak join volunteer lah dekat USAS. Macam sukarelawan USAS lah. Saya banyak join yang tu untuk kenal orang dan try untuk apa ni, buat kerja di luar USAS lah. Macam saya ni macam nak lebih pada nak elak daripada jumpa orang yang sama lah. Itulah saya join sukarelawan tu. Jadi sukarelawan tu daripada kos lain, daripada ada diploma, ada degree. Jadi macam bila saya join sukarelawan tu, saya akan jumpa orang baru dan saya akan communicate dengan diorang. Dari situlah saya nampak diri saya tu extrovert kat situ. Menarik jugalah perkongsian yang dikongsi oleh Ana berkenaan dengan extrovert. Kiranya Ana cakap Ana lebih banyak join sukarelawan lah berkenaan, dan umum mengetahui jugalah berkenaan dengan sukarelawan ni kita lebih kepada masyarakat kan dan komuniti setempat. So mudahlah untuk Ana berkomunikasi ataupun berkomunikasi lah dengan orang baru kan. Okey, seterusnya Enterprise juga dia lebih kepada suka mengembara. Ana suka mengembara juga ke? Macam saya dulu daripada sekolah menengah kan, saya masuk berangkap. Jadi macam bila berangkap ni kawat kaki lah, berkemah lah, antara unit uniform yang aktif lah untuk berkemah tu. Jadi saya lebih suka tentang berkemah kat situ. Macam baru masa SEM 1 kot saya ambil kompon kayak. Jadi macam saya okey dengan persekitaran tu. Kiranya kenalah dengan Ana punya, orang cakap sifat tu kan, dan Ana mengatakan Ana pun pernah join pengakap pada waktu sekolah dulu. So kiranya itu orang cakap dominan lah dengan Ana punya diri tu kan. Okay, seterusnya dalam ni juga dia ada cakap, dia ada memberitahulah bahawa sifat ini juga dia memujuk, mahir dan pandai menggunakan perkataan. Mereka juga mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain. So macam Ana macam dia cakap ni macam gaya kepimpinan lah. Ana macam mana? Macam saya mungkin dekat USAS tak berapa nampak sangat. Jadi mungkin dia fokus kepada dekat rumah lah. Dekat rumah dan dekat butik mak lah. Macam dekat butik mak macam saya lagi banyak bagi pandangan dekat mak. Macam mana nak promote baju ke, macam mana nak handle customer ke. Lepas tu kadang tu kita orang akan share pendapat lah dua-dua. Better buat apa macam ni. Macam win-win situation lah. Macam kita bagi pendapat dia bagi pendapat kat kita. Dari segi gaya kepimpinan tu, dari segi adik-beradik macam memang tegas lah kan. Sebab saya macam kan orang anak pertama daripada 5 orang beradik. Jadi macam lagi tegas lah kat situ. Kalau kat USAS ni dia macam lebih kepada tak adalah nak menunjukkan gaya kepimpinan yang tegas macam tu, tapi kita tengok daripada situasi itulah yang mungkin kita boleh perlu bersuara ataupun tak perlu bersuara. Kiranya menarik jugalah apa yang Ana cakap tu, sebab Ana pun cakap gaya kepimpinan Ana lebih kepada family lah kan, dan Ana pun cakap Ana seorang yang tegas kepada adik-beradik, dan Ana juga ada mengatakan berkenaan dengan bukti, dan Ana pun ada cakap kalau apa-apa orang cakap apa-apa pendapat Ana menyuarakanlah berkenaan dengan bukti. So itu gaya kepimpinan yang ada pada Ana lah. Dan akhir dia cakap dekat sini mereka juga mahir dan memanipulasi orang. Betul ke? Saya tak pastilah kan. Kadang-kadang kita tak perasan macam mana tu, tapi saya tak tahulah macam mana. Macam mungkin saya nampak bila saya dengan ayah kot. Macam bukanlah macam nak dibandingkan dengan adik-beradik lain, nak minta barang apa ke, nak minta apa suka je susah nak minta dari ayah. Tapi bila saya minta je dengan ayah macam senang je nak bagi. Macam pujuk je sekejap lah dengan kata-kata. Macam sebab apa, mesti bagi tahu sebab nak gimana semua kan. Macam adik-adik pun selalu cakap
kakak lah minta dekat abah. Mesti dapat kalau kalau kakak yang minta. Adik-adik sendiri pun macam suruh saya yang pujuk ayah untuk nak beli apa ke, nak gimana ke. Kalau dari Kak Yusuf ni saya tak pastilah. Kena tanya kawan saya. Oh, kiranya macam Ana lebih kepada orang ayah lah kan. Apa-apa minta je terus dapat. Macam mungkin orang kata anak pertama perempuan adalah cinta pertama seorang ayah mungkin anak perempuan macam tu kan. Betul? Walaupun dia macam memang ayah kan tegas, tapi dia macam kita pandai nak bagi tahu kenapa kita nak tu kan. Jadi dia akan lebih faham lah. At least benda tu kena ada sebab lah. Bukan saya minta terus dapat. Kiranya Ana cakap mungkin ayah bagi tu sebab bersebab. Melainkan kalau macam kalau tak ada sebab, mungkin ayah akan bagi jugalah. Sebab yelah Ana cakap Ana pun anak yang pertama kan, sulung perempuan. So mungkin disebabkan oleh itulah kan. So macam kita tengok daripada persekitaran pekerjaan daripada segi enterprising. So kerja-kerja pengurusan seperti pengurusan jualan. Macam Ana cakap tadi lah kan, Ana kan ada butik. So Ana pun boleh menguruskan jualan, betul kan? Sebab dah lama sangat tolong mak jual pakaian daripada dekat pasar malam sampailah ada butik ni. Macam memang tak adalah sebati, tapi macam saya faham lah macam mana cara jual, macam mana nak explain material baju ni, baju dengan tudung nak kena matching macam mana, masuk bentuk badan orang, bentuk badan orang tu sesuai dengan kurung yang macam mana. Jadi saya akan explain macam tu dekat pelanggan-pelanggan lah, jadi macam ni orang akan tahulah. Kalau macam contoh kan, tiba-tiba pelanggan datang macam badan dia besar lah kan. So corak dengan warna tu dia orang dia main peranan penting lah. Macam kadang kalau orang yang berbadan besar ni mungkin dia nak corak yang kecil-kecil dan warna tak warna gelap, dia tak nak warna soft-soft. Sebab biasa kan orang cakap pakai hitam mesti nampak kurus kan. Jadi apa yang saya perasan dengan diorang macam diorang lagi suka warna gelap daripada warna cerah. Sebab warna cerah tu lebih menampakkan tubuh badan diorang lah. Lebih kecil. Kalau warna gelap lah. So macam kita tak boleh nak suruh diorang pakai warna tu terus. Kita bagi tahu warna kita tanya diorang suka warna apa. Lepas kita tanya tu baru kita suggest. At least dia macam pakai baju tu sebab dia suka, tak adalah terpaksa. Menarik jugalah kan. Sekiranya Ana pun boleh tahu cara nak match ataupun nak tarik perhatian pelanggan adalah untuk berkenaan dengan design baju, corak baju. Kalau macam contohlah kan, kalau orang yang berkulit gelap pula macam mana pula? Kalau orang yang berkulit gelap tu dia macam ikut confident diri. Sebab kadang tu macam orang kulit gelap ni lagi sesuai pakai tudung warna cerah, baju warna cerah biar nampak sikit kan. Sebab kadang kalau gelap tu mungkin dia akan tenggelam sikit. Tapi atas diri orang tu tidak personality orang, dia suka warna apa, dia selesa dengan warna apa. Sebab kan macam kita kan, nak pakai tudung warna tu je. Sebab apa? Sebab kita rasa kita cantik pakai warna tu. Jadi kita akan tanya dia juga, selalu dia suka warna apa. Sebab kadang tu kalau kita suggest warna tu pun, walaupun bagi kita sesuai, dia rasa bila dia pakai warna tu dia rasa tak confident. Kita nak confident. Kiranya macam nak cakap kalau jenis pelanggan yang berkulit gelap apa semua tu nak dia kita lebih suggest kepada warna cerah lah. kepada, Tapi ikut dia punya rasa tu lah, confident dia. Kita cakap kiranya menarik juga. Kiranya orang cakap untuk persekitaran pekerjaan Ana dari segi pengurusan jualan ni kiranya kenalah hampir menyasarilah pada diri Ana kan. So seterusnya kita boleh tengok pada kerja pengurusan personal dan pengurusan pengeluaran. Kerja-kerja penjualan seperti apa yang Ana katakan tadilah berkenaan dengan jualan tadi kan. Ana cakap matching
dan anda pun boleh tarik pelanggan kan. So ini dekat sini juga dia ada tulis kerja-kerja penjualan seperti jurujual. Macam jurujual anda pun boleh adapt juga ke? Boleh. Macam dari segi saya cakap dia macam explain material baju, lepas tu cara kita jual, intonasi suara kita dengan pelanggan tu. Kalau Lepas tu kalau boleh nak bagi dia orang selesa lah dengan kita. Barulah dia macam trust kita, percaya kita. sekiranya first impression nak tarik pelanggan tu lah kan. So kalau macam dekat orang apa tu, kalau cashier anda ambil juga ke? Sebab kan macam anak, biasa orang cakap anak owner buat benda semua kan. Apa yang disuruh mak semua kita buat. Cuma satu je saya tak boleh, saya tak boleh menjahit. So macam macam mak ayah saya semua pandai menjahit dekat butik kita orang, boleh alter baju, kecilkan baju. Semua je lah, besarkan kecilkan semua boleh, nak tak spine ke apa semua kan, semua boleh. Tapi yang tu je saya tak boleh buat. Menjahit. Kenapa tu? So macam ayah selalu suruh juga, belajarlah jahit. Nanti kalau abang tak ada, nanti pergi KL ke ambil stok ke, orang nak kecilkan baju, boleh buat sendiri. Terus kata, tak nak lah, tak confident lah. Macam dengan mesin kan, sebab mesin jahit tu macam terlalu laju bagi saya. Jadi saya macam, tangan saya macam tak adalah fleksibel sangat untuk menolak tu. Macam tak boleh lah bah. Sampai kesudah lah saya tak boleh lagi. Kalau belajar pun memang tak boleh juga. Macam belajar tu mungkin boleh. Tapi biasalah kita nak dapatkan kedegilan. Betul. Macam sepertinya anak aku macam kena cakap sangat. Dia macam kadang tu kita macam ego lah lebih. Sebenarnya nak je belajar. Mungkin ada masanya lah. Cuti 3 bulan nanti ke. Mungkin juga. Sebab nak belajar mesin ni ada yang kalau cekap je terus ni je, ada setengah tu nak belajar, nak ni kan, betul. So itu apa yang dikongsikan oleh Ana lah berkenaan dengan penjualan dari segi butik, dan kita pun ada bahaskan sebagai jurujual, dan Ana pun ada cakap semua boleh. Ana boleh apa cakap, jadi cashier, jadi sebagai apa cakap, tarik pelanggan untuk menceritakan berkenaan dengan material kain apa semua tu kan. Okay, kalau dari segi persekitaran akademik lah berkenaan dengan enterprising ni, ianya dapat memupuk kecekapan dan mempengaruhi serta memimpin. Macam Ana cakap tadi, kalau dekat USAS Ana mungkin kurang sikit lah, dan Ana pun ada cakap lah berkenaan dengan kalau di rumah Ana lah paling orang yang paling kuat bersuara. Dan Ana pun cakap kalau adik-beradik Ana inginkan sesuatu daripada ayah melalui Ana lah kan, betul lah. So itu berkenaan dengan kiranya enterprise ini boleh memupuk dan mempengaruhi kecekapan serta memimpin. So kalau macam dan gaya akademik juga ni lah, dia ada memberitahulah berkenaan dengan pencapaian dan memanipulasi orang lain untuk matlamat peribadi serta organisasi. Itu macam mana pula? Itu saya pasti sebab macam dalam organisasi tu saya kurang macam tak tahulah cara kita bekerja dengan orang. Jadi macam pengalaman tu macam saya tak rasai lagi, macam saya boleh memanipulasi orang tu ke tak. Macam so far saya tak rasa benda tu lagi. Ana cakap Ana lebih pada join sukarelawan lah daripada join bawah organisasi ni kan. Sebab Ana cakap nak memanipulasi orang tu pun mungkin tak nampak. Kalau macam sukarelawan ni kita tahu kita bersosial je dengan orang, dan kita pun buat tu sebab kita nak. Ya betul. So itu berkenaan dengan persekitaran akademik lah. Dan saya nak terangkan jugalah berkenaan dengan persekitaran akademik dari segi enterprising ni, dia adalah ganjaran, enterprising ni memberi ganjaran ataupun nilaian serta keusahawanan. Macam Ana cakap tadi, Ana kan ada butik kan. So ini dia cakap keusahawanan, kiranya orang kata tempat buat duit lah kan, betul tak? Macam anak pun seorang student lagi, dan anak pun bekerja di bawah jagaan ibu bapa kan. So macam anak kalau macam dari segi untuk tambah duit tu macam mana? Dari segi bagi untuk diri saya sendiri. Ya betul. Macam
Saya, ayah dengan mak selalu pesan lah macam nak kena bagi tahu je sebab kita bekerja dengan dia orang. Jadi macam gaji dia orang tak bagi gaji macam upah kita lah. Tak adalah bagi sebulan macam pekerja mak ayah lain kan. Macam apa yang saya nak, dia kata saya cakap je sebab apa saya nak tu dia orang akan bagi. Jadi sebab dia tahu kita pun bekerja dengan dia orang dan gaji pun kita tak tahu gaji kita berapa. Maknanya apa yang kita dapat tu sebagai gaji kita. Kiranya macam Ana tak kisahlah apa yang dapat tu, itulah orang panggil upah ataupun ganjaran lah untuk Ana. So kiranya macam kalau Ana tahu ke kalau macam kalau contoh kalau macam hari gaji, Ana teringin ke nak untuk gaji macam kiranya sama macam kerja lain? So far tak kot. Tak lah. So far tak sebab macam ramai orang intern dekat kedai dekat butik mak saya. Macam bila ada orang intern, ramai lah. Cumanya dalam setahun tu mak ayah tak ambil banyak lah. Dalam paling banyak pun 2 orang intern. Sebab butiknya tak adalah tak besar sangat. Jadi macam cukup lah untuk 2 orang. Jadi macam bila dia orang dapat, sebab biasanya intern orang cakap intern dapat gaji kan. Tapi kalau kat butik kita orang dapat gaji. Elang lah orang panggil kan. Elang. Jadi macam bila tengok dia orang dapat tu macam mungkin sebab parent tak bagi tahu dia orang bagi gaji bila. Jadi macam okey je. Okey je. Selagi apa yang saya perlukan tu cukup. Macam dari segi apa yang saya craving ke, saya beli skincare ke, saya beli apa ke, saya akan bagi tahu dia orang saya perlukan ni. Dan dia orang akan bagi. Itulah dari segi saya anggap tu gaji. Dan macam kadang-kadang tu saya macam teringin juga nak pegang duit kan. Bila saya bagi tahu saya pegang duit, dia orang akan bagi juga. Macam saya tak kisah. Sebab nanti kan kalau beli skincare pun akan dapat duit juga. Macam dia orang akan bagi juga. Bukan dia orang belikan. Jadi pandai-pandailah arrange duit tu. Ana cakap Ana tidak mementingkanlah upah kan. Sekiranya Ana cakap mungkin upah tu dari segi kita minta sesuatu lah daripada parents dan parents akan bagi gitu kan. Okay, so itu dari segi cakap gaya dari segi persekitaran akademik menurut enterprise lah. So kalau macam pekerjaan ataupun disiplin akademik, kita lebih kepada enterprise ni lebih kepada ni lah pemasaran lah. Macam betul lah kenalah dengan orang cakap macam Ana tadi kan, Ana pun kata Ana ada butik dan Ana pun mungkin salah seorang ahli daripada butik tu juga, dan Ana pun ada cakap Ana ni pun boleh buat semua dalam butik itu, seperti jadi cashier ataupun jadi sell yang tarik tu apa dah? Berkenaan macam memberitahulah berkenaan customer service kan. Kalau orang tanya Ana boleh jawab apa semua tu. So kenalah dengan enterprising tu kan dengan diri Ana. So kalau macam kedua seterusnya kita boleh kotak kepada kedua yang tertinggi lah. Kedua yang tertinggi iaitu S yang memang umum mengetahui lah berkenaan S ni adalah sosial. So macam Ana yang paling kedua tertinggi adalah S lah, iaitu sosial. So kalau di sini kita tahulah berkenaan dengan maksud gaya individu berkenaan dengan sosial ni, kita tahu iaitu sosial ni melibatkan kepada lebih menyukai interaksi sosial berkaitan dengan sosial, agama, orientasi kepada kerja-kerja kemasyarakatan dan pendidikan. Okey, so ini relate lah dengan apa yang Ana cakap tadi kan, berkenaan dengan di mana Ana cakap Ana ni biasa join sukarelawan untuk menambahkan lagi soft skill Ana, dan Ana juga boleh mendekatkan diri lagi lah dengan komuniti masyarakat kan. So macam kalau
selain daripada Ana cakap tadi kan, sukarelawan tu kan, Ana ada tak join mana-mana orang cakap kempen ke ataupun bengkel ke untuk tambahkan lagi Ana punya soft skill ataupun cara untuk tambah lagi kenalan dengan orang lain? Saya ada join anak negeri. Anak negeri Pahang lah. Macam dekat anak negeri Pahang tu saya pegang jawatan sebagai exco media. Macam sebab saya pilih media tu sebab tak bagi saya communicate sangat dengan orang, sebab media just edit video, gambar tu je. Sebab apa? Sebab saya macam ada iPad dan takut macam mana? Boleh jimat masa kat situ sebab kita boleh edit dekat mana-mana je. Lepas tu saya pun ada kerja lain juga nak buat, jadi macam bila nak edit tu macam fleksibel lah masa saya, bila-bila je boleh buat. Yang tu satu. Lepas tu untuk menambah pengetahuan lagi satu, macam ada macam ada program counselling ke, saya join je. Tambahkan lagi lah kan, sebab Ana pun dalam bidang kaunseling kan, so kiranya relate lah kan. Dan ada kan Ana beritahu Ana kan kalau macam habis dah study ni, Ana nak sambung di PLI kan dalam bidang pendidikan. Kalau misal kata benda tu terjadi, Ana macam mana? Bagi saya macam impian mak saya juga nak bagi anak dia jadi seorang guru. So macam dia pun memang dah lama nak tengok anak dia macam kerja bawah kerajaan dia jadi seorang guru pendidik kan. Macam adik saya yang kedua tu pun dia degree pendidikan dah. Jadi macam dia tak payah risau nak sambung di PLI ke tak. So macam adik saya ni dia ambil course business education. Jadi macam jadi cikgu perniagaan lah. Jadi macam dia pun relate dengan apa yang saya rasa jadi peniaga. Cuma saya dalam counselling, dia dalam perniagaan. Dia lelaki lah tapi jadi dia dah kalau saya berpeluang untuk jadi seorang pendidik, mak saya macam anak-anak je dah 2 orang dah. Jadi pendidik macam benda tu paling membanggakan mak saya lah. Sebab macam saya bagi tahu pada awal saya sesi 1 masa tu macam saya akan tanya pendapat dia. Saya better nak jadi apa. Sebab dulu kan masa masuk USAN saya nak ambil bisnes kan. Tapi saya tanya dia, ni ada senarai ada counselling ni. Kata boleh ke tak? Kata jadi macam dia lagi support counselling tu daripada bisnes tu. Dan bagi saya macam bisnes tu macam saya dah masuk dalam dunia bisnes. Macam dah tahu. Tak adalah nak bagus untuk mendalaminya. Tapi saya rasa macam benda yang sama. Jadi saya nak belajar benda yang baru. Dan dalam masa yang sama mak pun support, jadi macam okey. Counselling. Selah kiranya macam ini pun manfaat jugalah kepada Ana kan. Ana pun kata Ana pun dah ada bisnes dan mungkin Ana nak cari kelainan lah sedikit berkenaan dengan diri Ana kan, dan Ana pun ambil lah untuk counselling ni kan. So itu berkenaan dengan sosial lah, berkenaan dengan sosial dari segi gaya kepimpinan kan. Okay, seterusnya kita tahu tadi kita dah cakap dalam berkenaan dengan kemasyarakatan dan pendidikan lah. Okay, dan dalam sosial ni juga gaya kepimpinan dia adalah berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, berkembang, mengubati serta membuat kebajikan pada orang lain. So macam Ana cakap tadi lah, Ana pun so kiranya sifat Ana dengan kos yang Ana ambil sekarang ni pun memang kenalah dengan Ana kan, dan ini boleh memperkembangkan lagi lah Ana punya orang cakap sifat tu kan. So kalau macam dari segi kebajikan, kalau kebajikan orang lain ni macam mana Ana? Contohlah kan, Ana sebab Ana cakap tadi, Ana orang yang Ana ada join apa tu? Anak negeri punya persatuan, dan Ana pun memilih untuk unit media kerana Ana tak nak bergaul sangat dengan orang. Tapi kalau macam contoh kan, Ana dapat dari segi unit kebajikan, macam mana pula Ana nak save ataupun nak asahkan lagi bakat untuk dekatkan diri dengan orang? Kebajikan tak adalah dalam kelab sahaja kan. Tapi kalau saya bayangkan saya jadi exco kebajikan tu macam dia macam apa yang saya nampak lah, exco kebajikan macam lebih kepada bless
poster dana untuk dapatkan dana program ke kebajikan, selalu macam tu kan. Dan kadang tu minta dana daripada orang luar ke, pergi mana-mana company ke untuk minta dana tambahan ke. Bagi saya macam yang tu lah apa yang saya buat pasal kebajikan dalam organisasi, macam dalam ESCO. Contohlah anak negeri kan. Macam bagi saya macam dalam lagi satu kebajikan luar daripada organisasi tu, apa yang saya faham, kita bantu orang tu dengan ikhlas. Kebajikan tu ni macam tolong orang lah. Tolong orang sebab kita memang nak tolong dia, bukan mengharapkan balasan. Jadi macam yang tu kita tengok atas kemampuan kita juga, sebab kita tak adalah maksa diri kita untuk tolong orang. Jadi macam kita tolong orang semampu yang kita boleh. Macam saya ada kereta, macam bila orang nak tumpang ke, saya macam akan jom hantar sekali. Macam tu saya akan manfaatkan apa yang saya ada untuk tolong orang tu, selagi saya mampu lah. So itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan kebajikan Ana, dan kita pun boleh relate juga dengan Ana kan anak sulung. So kebajikan adik-beradik ni pun tanggungjawab Ana juga kan, betul tak? Nak cakap pasal adik-beradik tu macam nampak jugalah, sebab walaupun dia tahu kakak dia tengah study, dia masih minta duit dekat kakak dia. Tak boleh nak apa-apa. Macam kita cakap kita lapor kai pun cakap kita bagi juga. Betul, sedikit sebanyak kan. Walaupun macam kita orang kakak kan, mestilah kena ada function ke adik kita. Macam bagi saya macam bila adik kita minta tolong kat kita tak dapat tolong, bagi saya benda tu malu. Memalukan. Macam bila dia tanya assignment macam mana, bila saya tak tahu, yang tu saya sangat malu. Macam tu. Macam bila dia tanya, make sure saya tahu. Biar dia trust lah kakak dia. Macam dia percayalah kat kakak dia tahu apa semua tu. Boleh dipercayai lah dan tempat bergantung. Saya tak nak macam tanya orang lain dulu je, tanya kakak dia dulu ke. Macam tu. So kiranya orang panggil macam role model lah untuk adik-beradik Ana kan. Dan ini kiranya macam Ana pun tak nak lah adik-beradik Ana cari orang lain. Sebab Ana pun Ana cakap biarlah adik tu sendiri yang macam bergantung kepada Ana lah kan. Walaupun Ana pun ada struggle-nya sendiri kan. Sebab kita pun sebagai kakak dan anak sulung ni, yelah kalau macam adik nak minta something tu pun kita macam alah kesiannya macam tu kan. So kita macam walaupun kita tengah macam tak ada duit apa, tapi disebabkan dia adik kita, mungkin sedikit sebanyak tu kita akan bagilah kan. Gitu. So dan itu gaya kepimpinan lah dari segi sosial Ana lah kan. So kalau kita tengok dari segi sekitaran pekerjaan lah, kalau kerja yang sesuai lah kan dengan sifat sosial yang ada pada diri Ana, so dia boleh kerja di bawah pendidikan lah, seperti pendidik di sekolah lah terutamanya kan, pendidik di sekolah lah, tak kira lah di mana-mana institusi pendidikan pun kan. Kalau orang kata pendidik, kita boleh tahu cikgu, lecturer yang berkaitan dengan pendidikan. Okay, so kalau macam sosial ni juga boleh dikaitkan dengan pentadbir. Pentadbir ni macam mungkin lebih kepada kerani kan, pentadbir kan. Kalau pentadbir orang panggil kerani, kiranya orang kata tulang dalam pejabat tu lah, mungkin macam tu lah kan. So kalau macam seterusnya, kalau kita tahu macam saya cakap tadi lah, iaitu pendidikan dan profesor. Itu profesor kiranya macam orang cakap macam lecturer tu kan, dia sambung ya betul. Macam kalau lecturer mungkin dia ambil daripada segi lepasan ijazah, dan kalau macam profesor mungkin dia PhD yang ketinggi itulah kan. So itu berkenaan dengan sekitaran pekerjaan dari segi sosial. Dan kita juga seterusnya kita boleh tahu juga sosial ni dia lebih kepada kebajikan. Kiranya macam kebajikan ni macam kita boleh relate kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Betul tak? So kiranya sifat sosial ni kita boleh relate kalau macam dari segi pekerjaan, kita lah boleh bekerja di bawah
Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau macam Ana sendiri kan, kalau diberi peluang lah, anak nak ke bekerja di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat? Yelah, kita kan tahu berkenaan dengan kebajikan ni, kebajikan apa? Jabatan Kebajikan Masyarakat ni kan luas kan. Kalau macam Ana macam mana? Saya pengalaman saya akan pergi je. Selagi saya boleh adapt kat situ, saya akan boleh je. Saya akan cuba untuk adapt dan ambil manfaat sebanyak mungkin daripada tempat kerja kat situ ataupun masa yang saya boleh hemat kat situ. Itu pandangan ataupun pendapat Ana lah berkenaan dengan kerja di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, dan seterusnya kita juga dekat sini pun kita boleh highlight lah berkenaan dengan kaunselor. So, macam kaunselor dan jururawat. So, kat sini kenalah dengan Ana punya sifat iaitu sosial berkenaan dengan kaunselor. Selain kaunselor pun boleh juga sebab sosial ni pun kebanyakan orang pun ada juga dan kos yang Ana ambil dia pun kena jugalah dengan Ana punya sifat sebab yalah kita pun dikategorikan sebagai kaunselor kan. So matlamat dalam sosial ni kita dapat tahu matlamat dia adalah pekerjaan untuk membuat kebajikan. So kiranya macam Ana cakap tadi menolong lah, kiranya cakap menolong selagi mampu. Macam Ana cakap menolong selagi mampu dari segi masyarakat ke ataupun komuniti ke ataupun adik-beradik sendiri kan yang macam Ana cakap tadi lah. Seterusnya kita pergi kepada persekitaran akademik lah di mana kalau sosial kita dapat pupuk sifat kecekapan interpersonal. Itu dari segi sosial lah. Dan yang kedua adalah minat dalam memberitahu, melatih, mengubati atau menyedarkan orang lain. Kalau kat sini Ana faham tak macam dia punya ni? Macam boleh tak Ana bagi tahu sedikit? Ni je. Minat dalam memberitahu, melatih, mengubati atau menyedarkan orang lain. Macam saya ni apa yang saya suka, saya macam kalau rapat dengan saya seorang macam straightforward lah. Straightforward yang macam mana? Macam apa yang macam bila dia tanya saya akan jujur lah apa yang saya rasa dekat dia. Macam saya tak selesa ke sebab kita tahu tapi dengan cara yang elok lah. Macam bila tanya penampilan dia ke, saya akan bagi tahulah apa yang bagi pandangan saya. Tak adalah mungkin berlapik tapi saya akan bagi tahulah untuk dia berubah cara dia ke apa. Bila orang tanyalah, saya takkan bagi, saya macam tak adalah nak tegur terus orang tu. Nak lagi macam orang tu, macam saya tak rapat dengan dia lah, saya taklah buat macam tu. Macam orang yang betul-betul rapat tu, saya akan tegur lah. Kenapa buat macam tu? Kenapa? Macam tu. So, itu dari segi apa cakap memberitahulah ataupun yalah betul lah minat dalam memberitahu, melatih ataupun mengubati ataupun menyedarkan orang lain. So macam kalau macam contoh lah kan Ana contoh adik-beradik Ana tu ada masalah. So macam kalau Ana macam mana akan terus orang cakap menyedarkan ke macam mana? Contoh cakap kalau adik-beradik Ana tu ada masalah. Macam mana? Lagilah saya straight. So adik-beradik sendiri kan kita kena nak je sedar lah. Macam masa tu macam adik saya yang nombor 3 tu dia ada masalah sikit dekat sekolah menengah dia, macam sekolah asrama dia masa form 5. Dan ada masa tu dia nak berhenti bukan nak berhenti lah, dia nak pindah sekolah daripada sekolah harian daripada sekolah asrama ke harian sebab dia ada masalah dengan cikgu-cikgu dia. Macam dekat situ mak suruh kita lead adik kita sebab mak tahu macam kita ni seorang kaunselor. Macam bukan seorang kaunselor, macam tahu macam mana nak atasi orang-orang. Jadi macam mungkin dia suruh saya bagi macam bagi pendapat satu macam nak tahulah cerita adik kita tu kenapa macam tu. Nak korek lagi lah apa yang terjadi dengan dia. Sesi lah kan, tapi ni style family punya kan. Macam tak adalah formal sangat kan. Macam memang saya akan rapat dengan dia dan tanya je kenapa macam tu. Dan saya akan buat dia selesa lah dengan saya. Macam jujur.
apa yang dia rasa, kenapa dia nak macam tu, kenapa nak macam tu. Jadi dari segi adik-beradik memang saya nak tolong sehabis mungkin lah. Sebab macam kita pun dah tahu, macam kita pun dalam bidang kaunseling. Nak lagi bila kita nampak orang tu ada masalah tu adik kita, lagilah kita macam kobar-kobar nak tolong. Macam sebab kita tahu cara dia. Dan dalam masa yang kita tahu nak cara dia tu, saya akan bincang dengan mak. Betul ke apa yang saya nak buat dekat adik tu. Sebab mungkin mak lah paling tahu sebab anak-anak kan. Jadi mak lah paling tahu cara anak-anak dia. Jadi saya akan bincang dengan mak balik lah. Macam kita patut macam ni. Lepas tu mak bagi tahulah, adik ni sesuai macam ni, macam ni. Better yang mana. Jadi saya banyak communicate dengan mak lah. Lepas tu saya akan communicate dengan ayah juga. Sebab kadang ni ayah ni macam straightforward juga. Saya terikut dia lah kot. Dia macam dia terus judge anak dia ke kadang tu kan. Sebab macam dia terlalu marah kan. Jadi saya akan bagi tahu abah saya macam relax dulu, macam janganlah marah adik sangat. Macam bagi tahu elok macam tu. Sebab kadang tu ayah tu macam terlepas cakap. Jadi macam benda tu sangat penting lah. Bagi tahu ayah kita. Taklah kita nak senyap kan. Kalau kita bagi tahu elok mesti dia faham. Dia macam dari situ saya macam lepas saya ambil kaunseling ni, bila kita dengar masalah adik-adik kita ni, dia macam rasa nak cepat selesaikan sebab tak nak adik kita ni dibelenggu. Tak lagi macam adik-adik saya masa yang darjah 6 nak masuk form 1, sekarang masuk form 1, dia ada masalah kena bully dengan kawan. Dia macam banyaklah saya cari rapat dengan adik-adik sebab dari situlah. Dan dia pun cerita dekat saya. Jadi macam memang lagilah nak tolong. Kiranya macam adik-beradik ni macam selesa lah kan dengan Ana. Sebab Ana pun cakap kita nak sedarkan dia dan Ana pun nak mengetahui lah isu yang dihadapi oleh adik-beradik kan. So itu berkenaan dengan orang cakap untuk kesedaran lah untuk Ana sendiri pun. Ana pun ada cakap ini kiranya baik juga untuk Ana dengan kos yang Ana ambil ni sebab boleh relate lah dengan diri sendiri. Sangat membantu saya rasa. Dengan diri sendiri, dengan ahli keluarga kita pun boleh kita bantu kan. So itu berkenaan dengan orang cakap sangat baiklah benda tu pada terutama untuk diri kita sendirilah. Okay, itu dari segi persekitaran akademik. Dan kat sini pun ada beritahu ianya memberi ganjaran yang bernilai dalam sosial ataupun kemanusiaan. So macam Ana cakap tadi lah, Ana pun boleh boleh mengetahui dan boleh juga orang cakap boleh adapt dan boleh kita tahu masalah yang dihadapi oleh individu tu, kita boleh dapat selesaikanlah dengan cara yang pelbagai, seperti kita boleh guna teknik ke yang sebab kita pun dah belajar kan dalam kaunseling mengenai kemahiran yang kita ada, mengenai teknik yang kita belajar, mengenai ataupun kita boleh juga selitkan teori yang kita belajar kan dengan adik-beradik ke, individu ke, masyarakat ke kan. Okay, so itu berkenaan dengan nilai ganjaran lah. Dan akhir sekali dari segi sosial ni juga dia menggalakkan manusia melihat dunia cara yang fleksibel. So kiranya kita boleh tengok dari segi ada cakap dari segi kaunseling kita boleh tengok fleksibelnya tersusunnya kita punya ni kan. Macam Ana cakap lah, kalau adik-beradik ada masalah kita pun boleh tahu dan kita boleh teroka. Senang cakap kalau dalam bahasa kaunseling, kita teroka dia lebih mendalam apa yang dia rasa, apa yang dia hadap, apa semua. So kiranya benda ni sesuai lah dengan diri Ana dan Ana pun cakap benda ni kiranya sesuai lah dengan Ana kan. So kalau kita tengok dari segi sosial berkenaan dengan disiplin akademik lah. So dia lebih sesuai kepada sosial, pentadbiran, pendidikan, sejarah, sains, politik ataupun kaunseling serta sosiologi. So kat sini kita boleh nampak lah berkenaan dengan sosial kan. Okay, so seterusnya adalah ketiga tertinggi. Ketiga tertinggi iaitu A, iaitu artistik. Berkenaan dengan
artistik ni, yang ini yang saya faham lah, kalau artistik, Ana orang yang berseni ke? Artistik ni. Artistik. Mhm. Yang berseni tu boleh lah berseni. Berseni macam mana tu? Macam dulu masa sekolah menengah, Mhm. berat. Macam kita kan setiap macam cakap semua akan ambil subjek seni. Ya betul. Jadi macam dari situ macam saya lebih macam kadang tu ada orang yang tak suka seni, ada yang tak suka. Macam bagi saya suka seni. Macam benda tu bila kita belajar, dia macam streskan kita punya, macam tak adalah stres bila kita buat benda tu. Macam saya pun saya suka melukis, tapi tak adalah melukis atas kertas, saya melukis dekat iPad, macam warna tu. Kiranya lebih kepada warna lah kan. Macam saya macam tak adalah ke pegang pensel untuk melukis ke, tapi saya lebih kepada digital. Macam saya kan ambil media kan, itu artistik macam berseni lah juga. Kita punya kreatif tu kan. Dari situlah. So, kalau macam Ana cakap tadi, digital kan. Kalau macam kalau guna atas kertas, macam mana tu? Mungkin jadi benda lain kot. Apa dia? Mungkin kalau kita lukis haiwan ke, mungkin jadi haiwan lain ke apa ke, tak adalah. Tak nampak tu. Tak adalah nampak realistik sangat. Macam kucing tu kita nak lukis bulu-bulu yang tak reti kan. Just nampak telinga dan misai je biar nampak benda tu kucing. Jadi macam basic lukis tu boleh lah. Jadi tak adalah sedetail nak lukis rambut ke, nak lukis jari-jari kita ke, mulut ke, hidung ke. Saya sangat macam tiba-tiba stres. Jadi macam saya akan cari seni tu yang tak boleh menstreskan kita. Macam kita ikut kita punya kreativiti. Bagus jugalah benda tu kan. Dan saya ada terdengar jugalah macam Ana cakap tadi, kalau pelanggan kan, dia kan nak tahu material ataupun warna kan, nak match dengan kan Ana cakap tadi kan, nak match dengan warna kulit ataupun corak untuk match dengan badan orang, sama ada badan gemuk ke badan kurus kan. So ini kiranya macam satu orang kata manfaat ataupun tarikan lah yang ada pada Ana kan. Sebab Ana pun cakap Ana minat seni tapi kurang lah dari segi seni macam melukis, dan Ana pun cakap Ana lebih kepada digital kan. Dan seperti yang kita tahu, Ana cakap tadi berkenaan dengan kalau butik, kalau kedai butik Ana pun kalau macam dari segi pelanggan, Ana cakap Ana boleh match kan. Kiranya kalau orang tanya boleh jawab ini sesuai macam mana, ini sesuai mana kan. Iaitu berkenaan dengan apa tu orang cakap berseni lah kan. So kalau kat sini kita tahu gaya kepimpinan dia dari segi artistik ni, iaitu individu mempunyai imajinatif, menilai tinggi estetik. Kan sekarang kan kita tahu estetik dia tu kan, macam zaman sekarang ni pun kebanyakan yang guna estetik kan. Kalau kita pergi kedai kafe ke, estetik kan. So macam kalau Ana minat ke estetik tu? Saya estetik tu dari segi penampilan tu saya macam cukup titik beratkan lah. Macam bila di kelas tu saya sangat pentingkan kekemasan, baju matching, matching baju sesuai ke tak untuk kelas ni. Jadi macam saya akan sangat pentingkan pakaian, sebab macam kebanyakan pakaian yang saya pakai tu pun dari butik mak. Jadi macam saya sangat jarang beli kurung ataupun blouse daripada kedai lain ataupun mall ke apa kan. Saya banyak, mak pun memang selalu bagi baju kurung kat kita. Jadi macam ya Allah, banyaknya baju kurung takkan tak pakai. Jadi macam dari segi tudung pun sangat banyak. Jadi macam saya suka matching-matchingkan baju dan tudung dan tengok sesuai tempat yang saya nak pergi tu. Macam kalau boleh apa yang saya pakai tu sesuai dengan tempat tu dan saya selesa dengan pakai benda tu. Dan nampak kemas lah paling penting, dan nampak bersih. Macam dari segi tempat pula estetik tu, dari segi macam bilik saya tu macam saya tak nak benda yang bersepah, macam benda yang macam minimalis lah kan. Tak banyak sangat perabot, yang penting selesa dan luas, nampak luas, tak nak banyak sangat perabot. Yang tu satu. Yang lagi macam dekat kedai tu kan, saya cukup sukalah pergi kedai yang macam estetik. Makanan-makanan yang dihidangkan tu
dia punya dari segi plating tu macam cantik lah. Macam, tapi saya tak adalah obses sangat dengan benda tu. Macam kita boleh je makan dekat mamak ke kat mana tu boleh je. Tapi macam kita suka tengok benda cantik kan. Kadang-kadang tu kita akan pergi sana. Dia macam ketenangan. Bukanlah macam ketenangan. Dia macam tarikan. Tarikan mata tu kan. So macam kalau Ana sendiri pun Ana cakap kalau dari segi bilik kan. Bilik Ana pun Ana cakap Ana pun mementingkan kekemasan dan orang panggil macam sedap mata memandang lah kan. Dia tak nampak serabut. Dia nampak macam tersusun lah macam sistematik apa semua tu kan. So itu berkenaan dengan orang cakap estetik lah kan. So dan kita pun boleh tahu dari segi ekspresi, bebas dan agak extrovert. Macam Ana cakap tadi, Ana pun seorang yang extrovert juga kan. Sebab Ana pun ada sebelum ni lah macam Ana cakap, Ana join sukarelawan apa semua kan. So membuatkan artistik tu adalah pada diri Ana kan. So seterusnya kita boleh dapat tahu kat sini juga lah, iaitu mempunyai kebolehan artistik. Macam Ana cakap tadi lah, seni kan, dan inovatif dan intuisi yang tinggi. So intuisi ni macam orang kata gerak hati kan. Macam Ana cakap dari segi macam kalau kafe apa semua tu kan. So apa cakap tu dari segi pemandangan mata kita lah dan gerak hati kita kan berkenaan dengan warna dan tak kisahlah berkenaan dengan apa orang cakap. Macam Ana cakap, Ana pentingkan penampilan dan Ana pun kata pentingkan daripada susunan walaupun tak banyak tapi biar dia sedap mata memandang kan, macam tu kan. Itu berkenaan dengan gaya kepimpinan lah dari segi artistik. So kalau macam dari segi persekitaran pekerjaan pula, apa yang boleh kita rumus dekat sini. Sejuk ke? Sejuk. So sekejap saya boleh Boleh. Apa tu ikut? 16. Oh, masuk boleh. Buat 22. Boleh. Okay, so kita sambung yang tadi kan. So macam tadi dari segi artistik kita dapat tahu dari artistik dari persekitaran pekerjaan kita dapat olah iaitu dia suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur, rutin dan berulang-ulang. Macam Ana cakap tadi kan, Ana kan bekerja di butik kan. So benda tu kan berulang-ulang kan. Nak bagi tahu pelanggan, nak jadi cashier, nak itu nak ini. So macam Ana sendiri macam mana? Okay je. Sebab macam bagi saya yang tak adalah berulang-ulang tapi macam kita bagi tahu macam mana. Bagi saya macam benda yang bagi kita buat kerja yang sama tu bagi saya macam bila duduk dan buat kerja yang sama tak bergerak kan. Jadi bila saya macam tak bergerak saya akan rasa bosan dan mengantuk. Jadi bagi saya kalau nak bagi tahu orang nak explain ke saya macam okey je. Dari segi komunikasi tu saya boleh bercakap. Macam macam tak adalah senyap je buat kerja. Macam saya tak boleh. Sangat mengantuk. Macam dari cashier pun kita pun ada communicate juga. Betul-betul nak kira duit, nak tekan semua. Nak lagi kalau orang minta diskaun kita macam Okay. So itu sedikit sebanyak berkenaan dengan pekerjaan lah dan persekitaran pekerjaan. Dan kita tahu jugalah dalam kebanyakan perkara mereka selalunya menggunakan imajinasi dan kreativiti. So macam Ana memang tepat lah kan. Macam tadi kan yang Ana cakap kalau macam dari segi warna kan nak matching dengan pelanggan kan. Pelanggan nak yang warna tu. So Ana pun boleh arrange kan. Okay, kalau awak sesuai dengan ini dan awak sesuai dengan ini kan. So kiranya macam benda ni membawa kepada imajinasi dan kreativiti Ana sendirilah kan. So macam so kita dapat tahu kat sini lah pekerjaan lah seperti pelukis macam Ana cakap tadi. Ana pun minat juga seni tapi tak lebih mendalam lah kan. Macam kalau setengah orang yang jenis pelukis tu yang dia buat yang kalau boleh kalau bulu tu boleh kira kan satu. So kiranya kalau dia buat jadi pelukis tu dia boleh buat apa kata boleh buat tambah duit juga kan dari segi dia punya lukisan apa semua tu kan. Dan kat sini juga dia
kita boleh bagi tahu pelukis, ahli muzik, penulis artikel, skrip drama, novel, pemimpin orkestra, juru ukur, profesor atau arkitek. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, novel macam Ana sendirilah kan. Ana suka baca novel ke ataupun suka macam apa cakap kalau orang penulis novel lah kan. Macam kalau Ana sendiri macam mana? Macam saya dulu masa sekolah menengah lah, saya macam banyak juga baca novel, tapi novel digital lah. Macam biasa saya suka digital. E-book. Macam saya tak suka pegang buku. Okay. Macam bila pegang buku macam lebih cepat mengantuk. Bagi saya lah boleh, tapi kecuali buku tu memang menarik perhatian saya dari segi dari segi penceritaan dalam buku tu, mungkin saya boleh baca, saya akan paksa diri saya untuk baca buku. Tapi lebih kepada digital jugalah. Saya akan dulu macam adalah rasa nak buat novel, bukan novel lah, cerita. Wattpad pasal ada Wattpad. Macam dulu macam pernah lah tulis kita punya cerita sendiri sampai bab 2 kot. Lepas tu rasa malas lah. Rasa malas nak buat. Tapi tiba-tiba ada orang komen, next bab mana. So macam sudah. So macam time tu macam SPM form 4 ke form 5 macam tu kita macam busy jugalah. Time tu macam nak fokus, jadi saya tinggal macam tu je. Saya tinggal macam tu je untuk tak menulis, tapi saya lebih kepada membaca lah novel. Macam bagi saya genre novel yang saya suka macam lebih kepada melo lah. Banyak yang sad ending, saya suka yang sad ending. Dia macam banyak gaduh ke, konflik. Saya suka baca cerita yang banyak konflik dan penciptaan sad ending macam tu. Penciptaan sad ending kira menarik lah kan. Saya macam so far suka yang macam tu lah. Sebab dulu macam sukalah macam romantik. Tapi romantik macam benda biasa. Macam kita dah boleh agak dah benda tu. Jadi kita nakkan konflik. Jadi macam lebih rasa nak baca tu. Jadi so far untuk nak menulis tu dah tak ada dah kot dulu je. Menarik lah. Kiranya Ana cakap Ana pun ada menulis dan Wattpad ni pun kalau kita buat dia bagi duit juga kan. Rasanya lah. Macam ini pun rugi. Kiranya macam kalau bagi saya rugilah kalau Ana tak teruskan kan. Tapi tak apalah sebab mungkin Ana cakap disebabkan kesuntukan masa ke. Dan sekarang ni pun kita pun as a student boleh cari duit, tapi mungkin dari segi masa tu kita tak boleh nak kawal kan. So dan itu dari segi novel lah. Novel yang macam Ana cakap tadi lah. Okay, seterusnya kalau dari segi persekitaran akademik mengenai artistik ni, yang pertama kita boleh tahu memupuk kecekapan dan pencapaian dalam bidang seni. Macam Ana cakap tadi, seni Ana ni tak adalah lebih mendalam, mungkin di paras-paras umum je kan. So seterusnya adalah dia orang yang artistik ni, dia kerja dia bebas dan tidak sistematik. Macam kalau Ana sendiri pun ada cakap tadi kan, berkenaan dengan Ana bekerja di bawah jagaan butik mak ayah kan. So Ana bebas lah kan nak pergi ke situ, nak pergi ke sini. So kalau macam setengah orang, kalau pekerja, mungkin dia di bahagian situ je. Kalau bahagian orang cakap tarik pelanggan je lah. Kalau bahagian cashier je lah. So kalau macam Ana bebas untuk ni kan. So itu berkenaan dengan persekitaran akademik lah. Dan kat sini juga kita boleh baca ganjaran bernilai seni menggalakkan manusia melihat dunia secara kompleks, bebas dan tidak konvensional. Okay, so pekerjaan yang sesuai ataupun disiplin akademik iaitu kita boleh kaitkan juga adalah bahasa Inggeris, seni lukis dan muzik serta falsafah. Okay. Itu sedikit banyaklah berkenaan dengan apa yang kita bincangkan lah berkenaan dengan ESA Ana yang paling tinggi lah iaitu enterprising, sosial dengan
artistik. So kalau ikutkan hexagon tu, dia lebih kepada duduk di bawah lah kan, macam tu kan. So kiranya hampir lah dan sama apa yang diceritakan lah oleh Ana. Tapi benda ni kita tak bolehlah percaya 100% berkenaan dengan ujian ni, sebab mungkin mungkin hari ini yang kita buat dapat ini, dan mungkin hari seterusnya kalau sebulan yang akan datang ke 2 bulan ataupun beberapa tahun yang akan datang, mungkin perbezaan Ana ataupun sifat mungkin berbeza. Mungkin kita boleh dapat berlainan sedikit lah daripada yang kita buat ni kan. So ini sedikit sebanyak lah berkenaan dengan alat ujian yang kita buat pada hari inilah. So kita pun dah tahu kan alternatif yang kita buat kan. So Ana pun dah tahu sifat ataupun betul lah, sifat personality yang kena dengan Ana punya dirilah, dan kita pun dapat keputusan berkenaan Ana lebih kepada ESA, iaitu enterprising, sosial dan artistik. So saya nak recap balik lah berkenaan dengan apa yang kita bincangkan lah dalam sesi yang kedua ni. Kita dapat tahu berkenaan dengan ujian alat inventory, iaitu SDS lah, berkenaan dengan diri Ana. Dan Ana pun adalah cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan pekerjaan, kecakapan Ana, kepimpinan, dan semua itu kenalah dengan Ana dan pada situasi sekarang ni lah. So mungkin kita habis mungkin masa juga kita masa pun telah mencuburi kita lah. So macam boleh tak kalau saya nak minta persetujuan daripada Ana untuk tangguhkan kita punya sesi ke sesi terusnya? Okay, boleh. So untuk sesi seterusnya kita akan membincangkan lah pemilihan pekerjaan lah berkenaan dengan, sebab kita pun dah tahu kesesuaian nilai Ana dengan ESA ni kan. So nanti next sesi kita akan tahulah keputusan macam mana kan. So saya nak ingatkan semula lah berkenaan, dan kita pun ada dah recap tadi kan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan dalam ni kan. So saya nak recap balik lah berkenaan dengan kita punya sesi ni. Kita punya sesi dijalankan selama 45 minit hingga ke 1 jam. Dan kita punya sesi ini juga terikat dengan etika kerahsiaan, di mana segala isu ataupun cerita yang dikongsikan di sini hanya habis di sini saja. Dan kita juga terikat dengan limitasi kerahsiaan, di mana jikalau dia mengancamlah mengancam keselamatan Ana dengan saya, maka saya bolehlah suarakan ini kepada pihak ketiga atas faktor keselamatan lah. So mungkin itu sajalah sesi untuk kita kali ini, dan saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi hadir pada sesi hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.